Okey, dah sampai. Tunggu siapa budak-budak semua. Budak-budak ni nak main lari-lari. So sementara kita tunggu kawan-kawan, kita main kejar-kejar 30 saat. So first kali Aisyah kejar Fatin. Okey? Sekejap. 1, 2, 3, go. Bukan. 1, 2, 3. Okey, lari. Pusing ah. Mana dia pergi ni? Oh, sama laju ah. Satu, 2, 3, go. Okey, ada 20 saat lagi, 25 saat lagi. Kejar apa ya? Ke depan lah. Lagi 5 saat. Okay, 1, 2, 3, go. Laju lah dia. Lagi 20 saat. Power. Taklah, cikgu kena kira. 5 saat. Loh, dia habis 35. Lagi 15 saat. 14 saat. Dah. Aisyah benar. Belum lagi. Ada lagi 4 saat. Cepat. Okey. Ice and water. Rania jadi. Aisyah, Faiha, Atin yang kena kejar. Okey. 1, 2, 3, go. Atin cepat lah. Mana laju. Dah. 1, 2, 3, go. Lari je lah. Tak payah acah dia. Lari je. Jalan lari je. Just lari je. Go. Lari. Sprint. Nice. 12 more seconds. Ada lagi 5 saat. Dah kena dah? Okey. Kena tak? Okey. Teriki. Okey. Kita dah keluar jalan kaki keluar daripada Padang menuju ke Al Ghufran. Okey, so kita naik ke bukit ke Al Ghufran. Okey, so kita akan sightseeing ke kiri ni, ke depan parking Al Ghufran. Kita tengok ada apa-apa tak kat situ. So sekarang ni kita menuju ke parking Al Ghufran. Tengok, kalau nak sembahyang Jumaat, ni adalah tempat dia. Okay, so there is a parking kat sini. Cara, jom kita tengok parking ni.
Tengok sightseeing kat sini. Ada apa-apa ke? Dulu korban sini. Waktu I kecil, I selalu main. Oh, masa Rania kecil, ni? Rania kecil main kat sini Oh, do you remember that cafe? Yeah, I do. Ada apa-apa? Ada apa kat sini? Arif? Oh, dulu I used to play. It's all my neighbor's house. Neighbour's house. Okay. Okay, ini kita dah jumpa parking Algufront ya. Okay. Dan ini ada netball ataupun badminton court yang tak kita guna pakai. Kalau ada siapa-siapa rajin boleh kot pakai. I think it's for the public. Okay, so kita melawat rumah orang punya padang ni. Okay, tengok je. Okay, dah. Ha? Oh, ada anjing lah. Kucing ke anjing tu? Kucing. Besar gila kucing tu. Besar je cikgu mingkun je. Macam mengkun. Okay, now kita dah habis lawat ni. Then kita nak naik balik ke Masjid Algufront. So tak ada apa sangat dekat parking ni. Cuma ada netball or takraw court. Then ada jumpa kucing besar tapi tak dapat main. So, kita lawat Masjid Algufront tercinta. Okay. Kita dah berada di Masjid Algufront. Right. Kita masuk kat sini, ni ada houses. Kat sini ada houses and ada rumah kita punya kawan juga. Sinilah dulu. So, sekarang kita dah masuk dekat perumahan tepi Masjid Algufront. Rumah sini memang besar-besar dan cantik-cantik. So kita tengok sikit apa yang ada. Kita dah sampai penghujung. Jom kita tengok rumah hujung ni. Ada orang nombor 1. Oh, I think this is a pengantin house lah. Jom kita turun bawah balik. Oh bukan, itu bukan rumah pengantin. Rumah pengantin kat mana? I saw the ad tadi. Okay, kita tak boleh scattered sangat. Be together. Okay, cepat sikit. Yang belakang cepat sikit. Yang depan lambat sikit please. Atin, what you doing? Nak rosakkan you punya tumbler ke? Ya. Then Sisi kena marah sekejap lagi dengan your mom. Not itu. Okay, kita dah selesai melawat rumah-rumah di tepi Masjid Algufront dan kita turun ke Petronas. Okay, now kita jalan-jalan going down masjid ni, Masjid Algufront punya cafe. Kita ada ni Recon Car punya kedai. Wow, kereta macam-macam ni ada. Okay, sebelah kita kiri pun ada pusat servis kereta. Pusat servis kereta mewah. Nas Auto Works. Kita tepi ada motor. Okay, Aryan. Belah kiri, tunjuk good example please. Okay, jom turun ke Petronas. Tapi jangan pijak grill please. Sebab grill tu tak tahu kuat ke tak. Watch your step. Okay, now kita dah jumpa. Kita sampai Petronas. So Petronas kita just nak buat some window shopping saja. We in Petronas taking a rest. Okay, then one Faiha and Rania can share. Doing some window shopping. Sebab kita tak nak beli makanan, kita tak nak bazir our calories yang kita dah burn. We are at the end of our trip today. Kita nak naik balik ke Masjid Algufront. So itu dia, Masjid Algufront. And then yeah, we send everybody home and then we call it a day. Okay, alhamdulillah dah nak sampai balik lah, naik atas. Okay, dah nak habis dah. So kita dah kembali kepada Masjid Algufront. Okay, so we sending back Atin, Faiha, Aisyah and Rania home.